ada rasa tak? Ada. Jangan pernah hilang rasa kepercayaan kepada Allah. Tapi dunia akhir zaman, krisis yang paling dahsyat di dunia akhir zaman, manusia sedang hilang kepercayaan kepada Allah. Betul? Itulah. Tak apalah, tak berjalan ya. Masa dah habis dah ni. Macam tak nak berhenti. Nak ke tak nak, kena berhenti. Hidup ni bukan perjalanan, hidup ni diperjalankan. Boleh insya-Allah ya. Cuma terakhir, penutup ya. Tak munasabah berjalan tak sampai-sampai. Setiap perjalanan mesti ada destinasi yang kena sampai. Nabi keluar daripada masjid, Nabi dibimbing oleh malaikat. Ulama kata apa? Satu mesej. Setinggi mana kedudukan kita, sealim mana, seluas mana ilmu kita, kita kena ada guru yang membimbing dalam perjalanan hidup kita. Tuan-tuan, tuan-tuan nak, kalau tuan-tuan nak jumpa kekasih, nak suruh ada orang teman, nak? Kita ni nak jumpa kekasih. Nabi ni nak jumpa kekasih teragung Allah. Nabi tu kekasih Allah. Dia dalam perjalanan bertemu dengan Allah sebagai kekasih. Tuan-tuan, kalau kita nak jumpa kekasih kita, nak bawa teman, you free tak malam ni? You temankan ayah nak jumpa kekasih. Ini orang tak cerdik lah. Mana dia jumpa kekasih bawa teman? Pergilah jumpa kekasih. Hanya aku dan dikau kan? Kita dengan dia. Tapi kenapa Allah temankan Nabi dengan malaikat, ketua malaikat? Kerana Allah nak bagi mesej pada kita, jangan berjalan sendirian untuk menuju kepada Allah.